Dapat tahu apa yang kita boleh supaya dia boleh dalam aktiviti bersilap lah. Bersilap tu dia akan tahu apa yang kita boleh meningkatkan tahap kegiatan dalam sini. Okay. So dalam kelab ni kita boleh ambilkanlah macam anak-anak dari segi main bola, main futsal, kita boleh ajarkan aktiviti tu. Ini kita boleh ajarkan. Okay. So itu kita dah fokus untuk generasi muda. Sekalipun juga lah kepada wanita-wanita ni. Kita sekarang ni dulu kalau kita panggil kita berfikir perkumpulan wanita muda kecil. Sekarang ni kita tukar nama. Kita panggil gerakan wanita muda kecil. Dari segi pergerakan tu dekat perkumpulan tu kita dah ubah. So dekat sini kita nak bukan kita ubah keadaan apa, kita sekarang ni kita memperkasakan lagi. Kita punya wanita muda kecil ni. Okey, saya rasa saya pun tak nak berucap panjang. Saya bagi laluan kepada kita punya YB untuk bagi amanah beliau. Mungkin tuan-tuan ada yang beliau ingin sampaikanlah kepada tuan-tuan dan puan. Saya sudahilah dengan wabillahi taufiq. Yang berusaha tuan adik-adik mesti JKP kita yang berusaha saudara berusaha sekolah kebangsaan kita pun dapat sama pada hari ini. Saudara Abdul Razak Fakim, saudara Samsudin, selain dari ketua cawangan juga sebagai pegawai pemaju sudah kampung kita ni, pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini cadangan program santai kasihi sarapan pagi, kasihi perkebun kecil. Dia ada istilah kita istilah sebut kita sebut saudara Sulaiman ada sebut sebulan yang lepas dalam program di Buku Benam, dan lagi ni kita dapat laksanakan program. Saya mengucapkan terima kasih di atas jemputan dan tahniah kepada pegawai Rizal daerah dan seluruh pegawai Rizal lah di Tiaga Hulu Selangor ni yang tak berubah dia punya cara pengurusan pentadbiran terhadap pekebun kecil kita. Jadi kita ucapkan tahniah. Dan saya ingat tadi sampai sini semua orang masih pakai baju menawir ni. Rupanya tak ada. Hari ni kita tak ada menawir rupanya. Pasal program ni janji pukul 10. Pukul 10 orang mula mana pasal nak bagi peluang pergi menawir dulu. Untuk penyuluh kedua lagi. Sempat juga kalau tak. Tapi nampaknya tuan memang tak sedia dengan program santai. Jadi kita ucapkan jutaan terima kasih tahniah kepada tuan-tuan warga Kebun Kecil kawasan Kesir ini yang sudi lapangkan masa dan menjayakan program yang dianjurkan oleh pihak Rizal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, memang era Datuk Seri Najib telah melaksanakan banyak program transformasi gabungan, contohnya transformasi kerajaan di mana mengubah cara
bekerja daripada cara-cara tradisi di pegawai-pegawai kerajaan termasuk Kedah ni kepada cara bekerja yang lebih moden, yang lebih dedicated, yang menjurus kepada gagasan satu Malaysia di mana rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Jadi kita dapat ubah. Kalau dulu kita sebut Rizda, kita jumpalah pegawai Rizda sekali-sekali tahun bila dia datang hantar baja kan, bila dapat bantuan tu kumpul daripada Bengkulu nak ambil cek, saya ingat juga benda ni dulu kan Rizda dulu cara pengurusan hanya sebagai agensi yang membantu. Tak adalah macam sekarang ni, bukan sahaja bekerja untuk menguruskan soal bantuan urusan ladang dan sebagainya, tapi bagaimana masyarakat pekebun kecil itu dapat diatur, bagaimana program yang lain, penelitian seperti kepentingan pelajaran anak-anak, seperti kepentingan pergerakan tadi disebut belianya wanitanya, maksudnya sudah berubah cara dia bergerak mengatur masyarakat pekebun kecil ini dah jauh berubah daripada dahulu. Ini sebenarnya yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan dengan cara yang demikian maka semua pegawai pimpinan dapat turun ke bawah, jumpa masyarakat, mengenali, memahami tentang asas apa yang tertanam di hati rakyat dan sebagainya, bagaimana kita bantu mereka dengan lebih berkesan lagi. Jadi masa berubah, maka ia menuntut perubahan dalam sistem cara kita menguruskan soal rakyat, kepentingan rakyat dan sebagainya, termasuk kita yang paling akhir dengan rakyat. Satu agensi yang berada di kampung, agensi yang hari-hari bersama dengan rakyat. Jadi dia mesti dilihat maknanya bersama dalam masyarakat itu. Jadi ini sudah dilakukan. Jadi sudah dah buat dah. Jadi di antaranya program hari ini, santai ini adalah di antara program-program di mana dengan cara yang demikian kita akan dapat menyampaikan mesej kepada pimpinan kita, negara kita, dasar kerajaan kita, bagaimana kita dapat bantu rakyat, bagaimana rakyat boleh dimajukan lagi, dan dengan kemajuan rakyat ini boleh menjurus kepada pembangunan negara yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Kita memang berharap setiap rakyat akan memainkan peranan dalam menentukan kesejahteraan negara kita, kemajuan negara kita di masa yang akan datang. Jadi untuk mendapatkan kejayaan pencapaian tersebut, semua pihak kena mengambil bahagian bagi menjayakan program-program tersebut. Jadi Rizda dah banyak bantu kita di sini. Di Gesir ni, Kampung Galang, Gesir Hulu, Gesir Tengah, semuanya adalah mereka yang bergantung kepada kehidupan memenuhi kita daripada dahulu. Sekarang tak ada lah. Sekarang dah ramai lah. Anak generasi dulu dah bekerja di Proton, dah bekerja di Pro 2, di Kantong, berulang kali masing-masing dah ada kerja dah. Tapi mungkinnya yang orang lama-lama ni memang memenuhi kita lah. Memanglah saya pun dulu-dulu di GT ni pun lama di Batu Sabak itu saya duduk di sini dan menulis di kaki bukit Belaka tu, punya jauh punya nak mengikut arwah bapak dulu pergi menulis kita agak cuti sekolah tu, saya duduk dalam kebun kita. Kalau tidak bersekolah agaknya pada ketiga itu bukan, tapi semua kebijakan mak bapak kita yang bekerja menguruskan kebun kita, membesar kita ni dengan bantuan kita, anak semula dan sebagainya. Sebab kita betapa maju dapat menyediakan pelajaran untuk anak-anak kita dan ramai yang tak berjaya sekarang daripada kita ni semua kerana kebun besar. Dan maka oleh sebab itu kita harus pertahankan tabah pula sekarang ni merupakan
punca pendapatan yang baik kalau dibandingkan dengan hasil pertanian yang lain. Saya tengok getah dan kelapa sawit dapat menyediakan kehidupan yang lebih selesa kepada masyarakat luar bandar, khususnya di Hulu Selangor. Jalan ke Hulu Benam, mungkin kita ni kampung, orang sebut kampung, tapi dari segi kehidupan kita lebih selesa, lebih baik daripada yang lama duduk di Pucuk. Walaupun dia dalam bandar, tapi saya pergi juga kawan ada di sana akan melawan. Kena di dalam satu kawasan perumahan ada 15 rumah pangsa. Kami akan ramailah orang kita dan sebagainya yang duduk di rumah menyewa dan sebagainya, pendapatan 1,500. Kemudian nak pergi kerja, dia nak bayar sewa lagi, bayar duit tol dan sebagainya, duit pelajaran anak dan akhirnya jadi wakil rakyat terulang. Kawan saya pun wakil rakyat di situ pun duduk macam mana hari-hari. Datang minta tolong bayarkan sewa, bayarkan duit air, bayarkan duit api, duit tambang dan sebagainya. Ini tekanan kehidupan sebenarnya yang berlaku di mana kalau banding kita ni tak ada pun. Saya duduk di pejabat tu tidak ada pun orang kita datang minta nak bayar duit api. Tak ada nak tolong tak. Bukanlah nak tolong kan, tapi tak ada yang sampai macam tu. Kalau dah pakai tudung pun nak segala kan, takkan nak pilih tak. Jadi maknanya kehidupan kita ni lebih terjamin daripada mereka yang berada di bazar. Asalkan kita rajin. Kalau kita tak rajin, uruskan kebun kita, pergi menemui sebagainya. Memang kita akan menghadapi masalah tersebut. Tetapi kita bersyukur, saya amat gembira kerana orang Melayu yang berada di kampung-kampung dalam Hulu Benam ni tak ada yang meminta-minta. Mereka lebih bersedia untuk bekerja sendiri, mengambil tanggungjawab untuk kehidupannya, kecuali kalau yang tak boleh kan, dan sebagainya. Jadi inilah kelebihannya kita di luar bandar dengan harga getah yang begitu baik. Dah lama ni, ingat dah berapa tahun dah maintain harga ni, dah 6 tahun, 7 tahun dah. Kelapa sawit begitu di sebahagian negeri kawan-kawan kita yang sebelah dalam sana, dia memang tak ada tanya langsung mas, memang banyak duit orang kan, baru ni dapat tak lagi 15,000 kan. Kita yang jadi penokor di bidang keahlian ini acah dari sini ni, walaupun jauh lebih senang, tapi kehidupan ni jauh lebih senang kalau dibandingkan dengan di bandar dan sebagainya. Jadi walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada umumkan dana Yayasan Selda itu akan membantu kampung-kampung di sekitarannya, saya akan sebutlah dalam perjumpaan dan mesyuarat supaya di yang akan sisi dan sebagainya di antara kampung-kampung yang harus dimasukkan dalam senarai Selda, di mana patut disalurkan sumbangan bantuan untuk pulih rumah dan sebagainya seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita mempunyai sebuah negara yang sangat makmur, yang sangat maju. Kita mempunyai seorang pemimpin, seorang Perdana Menteri yang hebat, yang bekerja keras sekarang ni. Tahulah, saya macam hari Sabtu tu balik daripada Amerika nak membawa pelaburan, nak menambah lagi pelaburan supaya dapat mewujudkan pekerjaan yang lebih banyak. Malam tu dah pergi jamuan kenduri kahwin majlis yang saya ada sama. Tengah-tengah kenduri dia pun balik, naik pula kapal terbang pergi pula ke Hong Kong. Petang malam balik pula. Dan dia bekerja. Kita jumpa juga, saya tanya juga bila nak jalan raya, dah letih buat kerja. Wah, saya bekerja. Setelah kalau kerja di bawah tu, boleh sini. Saya bekerja, tak duduk, buat apa. Naik turun, pergi sana, pergi sini, pergi sana, betul. Pasal nak tak dekat pilihan raya kan. Jadi beliau mengambil tanggungjawabnya sepenuh, nak pastikan supaya keamanan, kemakmuran ini dapat dikekalkan
dapat dipertahankan, dapat mewujudkan dana yang lebih banyak kepada pendapatan negara supaya rakyat dapat dibantu macam tahun lepas. Kerana usaha beliau yang mengubah sistem pentakdiran di Jabatan Hasil dalam negeri, di mana cara bekerja itu berubah macam yang sudah buat, dia berubah daripada dulu pada sekarang. Daripada dulu orang tak kena orang tak sayang, macam tu juga Jabatan Hasil dalam negeri. Orang dulu marah Jabatan Hasil dalam negeri, tapi orang tak suka. Jadi kita dapat tambahan pendapatan 20 bilion pada tahun 2010. Dan akhirnya duit itu dah dapat tambah itu berhenti lagi. Dia bagi duit, semua orang dapat. Semua dapat. 5 kata juga. Bukan dari ini, seluruh kata. Jadi inilah sebuah pemimpin, seorang pemimpin dan kerajaan yang bertanggungjawab, yang berluang, yang kita harus berikan sokongan untuk menentukan masa hadapan kita. Itu yang beliau nak lakukan untuk negara kita, dan kita harus terus berikan kepercayaan dan sokongan kepada beliau. Bukan retorik bercakap janji ini, tak ada habis berjanji, tapi tak pernah selesai pun. Tak apa pula di kita di negeri Selangor ni, tuan-tuan dan perempuan. Masalah air, ni kira nak cakap pasal masalah air. Kerajaan pusat dah setuju nak bawa air kerana 2014 air tak cukup dekat negeri Selangor. So kita nak bawa air daripada negeri Selangor. Kerajaan pusat sediakan 4 bilion duit untuk buat projek bawa air ke Selangor dan wilayah ni. Tapi kerajaan negeri Selangor tak sokong. Tak nak melaksanakan projek. Dia kata air cukup, tak payah bawa daripada Pahang. So dalam dewan negeri kita tanya dari mana air nak buat. Dia kata banyak lombong, banyak longgang, banyak lagi tumpahan tempat apa kita boleh proses bagi rakyat Selangor minum. Wah, itu betul-betul minum air lombong. Kita tak tahu yang kita dapat air itu untuk air minum dan sebagainya. Ini dia jawab macam tu. Dan akhirnya kita punya reserve air di Selangor sepatutnya ada 20% reserve air di Selangor sekarang, tetapi hanya tinggal 2% saja. Ini benda teknikal yang tak boleh nak tipu-tipu kan. Benda tu benda teknikal. Jadi oleh kerana 2%, pada tahun ini ada 119 industri yang sudah lulus, yang nak bina kilang di negeri Selangor, membatalkan program untuk membina kilang tersebut. Ada 119 buah kilang yang projek itu bernilai 3.5 bilion ringgit untuk negeri Selangor dapat mewujudkan 12,500 pekerjaan untuk rakyat negeri Selangor. Tak dapat dilaksanakan kerana masalah air bintang air ini tak selesai. Sampai tuan mempunyai ke kerajaan negeri, politik dan air dan sebagainya tak ikut proses. Jadi macam mana? Akhirnya tahun depan kita rugi lah. Tahun depan ni kita rugi lah 12,000 pekerjaan tak dapat dilaksanakan. Kita tak tahu macam mana nak berikan, wujudkan pekerjaan tersebut kepada anak-anak kita yang akan datang. Kalau kerajaan tidak memikirkan perkara tersebut, selain dengan Perdana Menteri kita yang dapatkan pelaburan supaya dapat mewujudkan 100,000 pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Tapi kita disilakan kita tak hadir pula. Sepatutnya betul dilaksanakan. Bagi alasan macam-macam perasaan seronok kita dengar kadang-kadang kita ruangkan. Tapi realitinya ada 119 buah syarikat yang MIGA dah luluskan lepas tak boleh nak operasi tahun ini kerana air tak ada. Sama tak boleh bagi air kena reserve 20%. Kalau pagi cuba jadi orang tak kira. Jadi kampung kita tak kira. Tak pelumpang kira. Pasal saya ni dulu kat pelumpang kan. Kaki air ada kat jaduk. Saya bukan datang daripada paip besar tu kan. Biasa air. Tapi dekat lembah Kelang, pelumpang. Kalau pegawai negara duduk tak lami, takut lah. Tak baik. Dulu, nanti kedua hari, sekali lagi. Susah orang sedap ni, tak mana. Mayang dan sebagainya. Jadi inilah rupanya apa yang dilakukan di Selangor ni. Di antara banyak perkara lah. Saya nak tengok perkara yang mutakhir lah.
perkara yang terakhir kan, pasal dalam sidang Dewan yang lepas saya pun bertanyakan perkara tersebut supaya dapat dilaksanakan, tapi segi besar jawab itu begini dia punya vision ego kan, lama kita pun padahlah kita diam je lah. Kami cakap banyakkan kena halau ya, bila kita cakap banyakkan kena halau Dewan itu dari diam je lah. Apa kita dengan tanggunglah di rakyat di Selangor ni. Dia kata banyak longgang pagi bombong boleh diproses dari itu minum. Boleh lah. Apa salahnya kan orang calon nak minum air tumbah tu semua. Jadi inilah sebagainya kita tengok macam mana Datuk Najib mengurus negara ni. Bagaimana rakyat itu diberikan keutamaan, kepentingan rakyat, pencapaian rakyat itu kita untuk menentukan negara kita terus maju di masa yang akan datang. Jadi itulah harapan kita kepada kita di Selisik ni, kampung saya dilahir dan dibesarkan pemain penulis kitab, termasuk lagi kecil ni daripada Sungai Nilam sampai lagi kecil ni saya berada di kampung ni, saya tahu sangatlah, saya kenal sangatlah semua orang di sini. Kita akan terus memberikan kepercayaan kita seperti dulu kepada kerajaan yang kuat yang akan dapat terus membela rakyatnya di masa yang akan datang. Kita tak boleh lah, kecuali kalau satu masa besok agaknya tak ada satu bentuk kerajaan yang baru, yang lebih hebat, jadi mungkin kita boleh fikirkan. Tapi setakat ini tak ada sebuah parti politik lain daripada kerajaan yang dapat menentukan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat untuk negara kita bagi masa yang akan datang. Jadi saya tak ada bahagian untuk memanjangkan ucapan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak desa daerah yang program macam ni saya sokonglah 3 bulan memulis. Satu Hulu Selangor kan, program Hulu Selangor ni kawasan pemerintah yang dapat sekali dengan kelurahan kan. Kalau sebab pencahayaan itu tak kira ada pemerintah. Berapa sawit mungkin ada lah, tapi pemerintah tak ada. Yang pemerintah Hulu Selangor lah kita yang aman. Jadi dapat kita berjumpa dengan penduduk, kita dapat pokok-pokok kita yang berada baik di Batang Kali, baik di Pulau Bubu, baik di Keling, baik di Sungai Sisik ni. Jadi dapat kita berjumpa dan bermesra dalam santai pagi warga pokok-pokok ini. Dan kepada tuan-tuan dan puan juga kita ucapkan jutaan terima kasih kerana dapat bersama-sama dan menjayakan majlis kita pada pagi ini. Terima kasih Salim pun datang, kerana Salim ni nak menikahkan anak muda tu. Duduk ke depan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rakyat Tuhan, Ketua Negeri, Ketua Bogor, ahli perwakilan diri keseluruhan serta ucapan tadi ya. Jadi kita pastikan dulu betul bersemangat untuk saya. Terima kasih termasuk untuk tadi ya. Terutama jangan risau, datang lagi ya. Sebab banyak yang program yang kita buat ya. Dan satu dari program itu tak ada sedikit ada buku. Tempat ada buku semua. Ada zura kan? Ada buku. Yang dulu yang kita motor ada satu kan yang
Anak tahu mana dia? Ada mana kerja dia? Hei, ngomong. Hah? Ngomong. Apa tu saja. Mestilah. Nanti aku mesej saya. Okey, bye. Nama aku dah tu.